Okey, sekarang kita nak pergi ke cari sarapan pagi-pagi dekat Hak Nyai. Macam susah je hari ni. Jom. Mungkin sebab lepas baru raya haji kot. Jom. Kita makan dekat ni. Entahlah anak yang search apa namanya, Chai Jok. Tak tahu apa yang ada. Tapi macam menarik ya kedai dia. Oh, dia bagi QR. Scan dulu. Belah sana lain. Mana kau apa, Mak? Kari daging, bubur ayam. Ini nasi apa, Mak? Ya, tom yum. Nasi tom yum? Tomato. Ya nasi kerabu. Sekejap. Ada nasi kerabu selatan Thai ni. Ni dah. Ni sikit dimsum. Ada udang, ketam. Tak tahu apa benda. Makan je lah. Harga pokok je. Satu orang RM1 lebih. Ni bubur udang. Satu lagi tolong order bubur ayam. Okey. Ni ada order tambahan roti Milo dengan ni apa? Roti telur Roti telur toast dengan susu. Abah dah sampai juga dengan family. Okey korang. Ni antara hari-hari terakhir. Hari terakhir lah. Besok kita nak balik dah. Kita sampailah kat sini. Okey korang. Nak pergi Kim Yong Market. Tapi parking susah. So tengok. Sim. Tengok. So kalau korang cari ruang-ruang macam ni, jom tunjuk kat luar. Boleh parking kereta lah. 200 baht 2 hours. Bayar je lah. Daripada susah nak parking berpusing-pusing. Kita orang dah 3 kali dah pusing. So Mal, tunjuk Mal ni. Dekat Hype Coffee Bar. Kita orang parking kat sini. Mal, receipt. Official receipt. 200 baht 2 hour. Parking market. Go market. Tu. Guys, nampak Kim Yong Market, GIM lah. Say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you. So kalau korang datang sini, top up Tashengo je. Boleh bayar pakai Tashengo. Tadi ada cashew nut versi tom yum. Boleh macam rasanya. Boleh lah. Mak, apa nama kacang ni? Macadamia, Mak. Mana macadamia tadi kan? Tanya. Dah. Asma Shop. Datang beli murah-murah Okay. Tak tahu murah ke tak Kita orang tak tahu Beli di atas tanggungan sendiri. Kita orang tunjuk apa yang kita orang beli je. Ini saya bagi 23. Ini saya bagi 80 tak kakak. Ini 1,700 1,700 baht adalah RM180. Macam tu lebih kurang. Ni nampak ni. Syirah first time masuk. Mana comelnya? Allah ramainya Syirah. Jom. Downtown Studio.
Kita dah sampai ke Central Festival Hat Nyai. Oh, sehari ke-7 baru masuk mall. Sebelum ni bermalas, berlengas dan kali ni berekon. Okay guys. Lama tak tengok monitor lama. 10 minutes game is 200 baht per person. Yes. 10 minutes game. It's a group game or individual? Can do the individual and the group. Group. Tengah set up. Itulah Zaim, Mal and Chira. Look at what they're doing. Did you feel it? Did you ever feel it? You said you felt it. You were in it. We both lived it. You got me wrong and I got you wrong. You wrong, baby, baby. You got me wrong and I got you wrong. You got to see. Chira mana? Wow, 7 death, 3 assist. Zaim last sekali. Apa ni? Warna kitchen halal. Oh, banyak jugalah kedai halal. Ni tingkat 5. Sentraknya ini. Ni Daddy Do ni pun halal katanya. Okay, ni food court dia. Makan kat sini kena beli kupon, tiket. Tiket tu. Kalau dah tak habis makan, boleh Beli ni tunjuk ni je lah. Nanti tekan yang ni, lepas tu scan Oh, bagi lepas tu dia. kalau nak beli, tunjuk ni. Scan je. Oh, nanti dia tolak baki. Jom. Okay guys. Cari Mitsu, dapat dah. Okay lah. 40 baht. RM4.96. Woi, murah lagi daripada Malaysia. Malaysia RM3 satu kan. So ni jatuh RM2.50 lah lebih kurang. Worth it? Berbalik? So bayar pakai Tashengo sahaja. Order 2 fresh lemonade. Okay, kita try. Ini fries. Ni ambil peris apa? Cheese ni. Salted egg. Oh, cheese. Kita try lah fries ni. Tak tahu apa nama dia. French fries. Yang mana orange? Jangan warna putih. Warna putih. Kalau selain bayar pakai yang tu, boleh bayar pakai QR ke apa ke boleh? QR boleh, tapi cash tak boleh. QR pakai apa? Tashengo boleh? Tashengo boleh. Okey lah. Itu bro tu Vietnam tu 69 baht. Lambat 35 baht. Ni 75. 124. 124. Oh. Atau boleh ambil Vietnam dulu nak yang mana? Semua dalam ketam. Dia sama je. Sama. Tapi topping dia tak sama. Yang Pedas ni tak pedas? ni. Ni apa? Seaweed. Seaweed. Ada telur udang merah, telur udang. Ni? Telur udang. Telur. Yang ni yang kosong. Bosong. Seaweed dah. Seaweed. Ni apa? Satu sos. Sos. Oh, Pilih satu. Yang mana? biasa orang ambil yang mana? Oh, ni. Ini. Jadi.
Boleh lah. Halal kan? Ini makan cik. Ha? Makan cik. Jik. Apa? Tak faham. Tak apa. Nak sup apa? Tom yum. Dari 93 baht. 93 baht. Cuba. Oh. Pening guys, pening banyak sangat makanan. Semua nak try. Semua je. Okey, inilah kita orang order. Okey. Vietnamese roll, pulut mangga, cincau. Lepas tu ada order ramen lah untuk budak-budak. Ramen dengan fries. Ni siapa punya? Syiramnya? Wow, ramen, tom yum dengan fries, cheese. Tadi tu. Ni Minta tisu lagi. Kalau ada lah dekat fries cheese. Wow, sedapnya. Kita nak makan mana satu? Makan ni dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys. Ini kat KL border. Ini kat KL. Kat KL border. Tapi kita masuk jugalah dekat sini. Kat Bukit Bintang itu kita orang pernah datang. So ni rupanya dekat Siam pun ada. Malam ni tak bawa kamera, bawa iPhone je. Kerana iPhone baru tukar bateri kat Siam weh. Jom kita tengok 7A. Okey. Ni hasil borong. Dua beg burger besar ni. Dengan satu barang tu 1,349.50 baht. Tu dah. Borong. Okey. Okey. Assalamualaikum. Ni hari ke-7, hari ke-8. Pagi ke-8 kita orang dekat Hat Nyai. Macam biasa, last day memang dah tak ada apa-apa. Kita akan gerak awal lah lepas subuh. Sekarang pukul 5.20 waktu Thailand. Familiar view. Akhirnya pukul 6.11, 5.30 tadi dekat Hat Nyai. Orang gerak pukul 6.11 sampai dekat Danau.
tutup ya. Kak Jahnya. Oh, Kak Jah tutup. Kak Jah tutup guys. Alright. Guys, kita dah nak balik dah. This one? Kita. Okay. Okay. You need return lah. No. I return lah. I go back to Okay, Malaysia. okay. Okay, sini chat. Itu Kap pun Kap. Okay. Okay. Alright, settle. Pening tadi. Cop pasport, pergi kaunter 8. Cop pasport Malaysia pula. Dah settle dah. Kat immigration, custom Thailand. Wow, bau Malaysia, bau Malaysia, bau Malaysia. So, bau Malaysia dah dah setia di hadapan. Bau Malaysia dah berbau. Nasi lemak roti canai. Welcome to Malaysia. Aduh koma, alhamdulillah. Dah kali kedua pun blur lagi. Aduh. Okey korang. Biasalah. On tour macam ni lah. Okey, cari je lorong-lorong motor ni. Tu kereta cop kat situ. Pasport. Okey, immigration motor. The chop dekat sini. Belah sini. Okey. Last checkpoint. Allahu Akbar. Cukup. Assalamualaikum. Okey, masih. Alhamdulillah, selesailah sudah urusan kita di perantauan. Satu. Dah mau lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh guys, kita dah settle semua. Kita stop dulu, simpan-simpan dokumen bagai. Tunggu mama in the car. Aduh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. YouTubers. Alhamdulillah. Abang dah masuk Malaysia. Tengah tunggu kereta family. Berjaya trip kali ni. Kita gerak Ahad ke Isnin petang, ambil mak dekat Ipoh, lepas tu kita masuk Thailand malam. Strategi yang berkesan, memang betul, clear custom immigration semua. So kita decide untuk bermalam di Danok lah untuk malam yang pertama. Lepas tu esoknya pagi-pagi kita orang gerak ke Hat Nyai untuk stay kat Hat Nyai 2 hari. Okey lah, walaupun bertukar-tukar hotel sebab ni semua banyak lah last minute plan. Ada Smart Hotel, quite okay, hotel baru, recommended lah. Nanti korang boleh tengok dalam video Abah. Lepas tu second day kita orang pergi ke check in di Siam Mansion lah. Pun okey walaupun hotel lama, tapi okey lah, location dia strategik. Smart Hotel tu pun okey, location strategik.
So dalam first day tu Abah dah bawa family Abah. Kita orang repeat balik pergi ke Patalong, calon perakat bridge tu, pergi ke 7E viral tu dekat Patalong. Lepas tu kita orang balik. Second day tu kita orang pergi lepak kat Songkla, kat Samila Beach. Dan kita dah merasa lah akhirnya makan kat Kasah Somtam sedap. Lepas tu yang paling sedap sekali adalah dekat tu Kaitot Decha tu. Yang tu korang kena makan. Memang abang cakap sedap gila. Even sayur dia pun sedap. Sayur pun sedap. Usahkan lagi lauk-lauk lain. Sayur pun dah sedap. Kena try. Cuma itulah, kalau pergi bukan waktu puncak, selesa. Kalau waktu sekarang ni, ni cuti sekolah lagi seminggu ni, memang tadi pun kita orang balik pun semalam pun Kak Nyai pun penuh dengan orang Malaysia. Sesak sikit lah kita orang makan dekat ASEAN Night Market tu. Agak sesak sebab pergi awal. So hari ketiga kita orang gerak pagi-pagi. Lepas subuh macam biasa, style abal lepas subuh gerak pergi ke Krabi. Sebabnya kita orang pergi awal, kita orang nak mandi dulu dekat Emerald Pool. Merasalah kita orang pergi Emerald Pool, pergi tengok Blue Pool, sangat cantik, korang dah recommended. Cumanya macam kalau Emerald Pool tu macam mana tak adalah bersih sangat pun. Dia cuma cantik je. Kita orang try mandi, abang mandi macam geli juga lah. Ramai macam-macam kaum umat manusia semua ada dalam tu kan. Nak colour apa dia semua ada, putih, hitam, coklat, kuning semua ada. Semua terjun dalam kolam yang sama Emerald Pool tu. Just nak merasa. So abah pun terjun lah. Tapi abah mandi kejap je. Anak-anak abah je lah yang seronok mandi situ. Dan satu lagi abah nak recommend dekat Emerald Pool tu, kalau korang keluar dekat parking kereta tu, dia ada kedai biasa je. Kedai makan. Kita order nasi goreng tom yum, 4 kerapau. Masya Allah, memang sedap. Itu memang abang recommend. Sedap gila. Masak cepat, sedap gila. Memang best. Sangat best. Yang tu boleh makan. Kalau korang lapar lepas mandi Emerald Pool tu, makan kat situ. Lepas tu kita orang teruskan perjalanan ke Aonang. Kita orang stay dekat Anyavi Aonang Bay Resort. Selesa, cantik. Ada kolam apa semua. Memang selesa. So dah stay kat situ. First day tu dah masing-masing penat. So malam tu kita orang pergi ni je lah, Aonang Landmark Night Market tu. Tengok kat situ. Itulah ada jumpanya kepala buaya lah apa semua. Ada sate buaya lah apa semua lah. Tapi agak susah juga lah nak cari makanan halal. Dan nasib baik yang malam first kita orang pergi. Lepas tu order tom yum tu. Lepas tu adik tu cakap esok tutup sebab raya 28 bulan tu kan. Memang betul pun. Kedai Melayu, kedai Islam satu pun tak buka the next day tu. Dan the next day tu pula memang punyalah nak cerita, sepanjang hari kita makan 7E je. Burger lah, sandwich lah, apalah, itu sahaja. Tapi second day tu memang the most memorable moment lah. Second day tu memang best. Kita orang pergi island hopping 4 pulau. Set snorkeling semua. Kita orang pergi Tub Island, Chicken Island, Raleigh Beach dengan apa nama tu yang ada nampak landmark tu. Tapi memang cantik lah. Ambil gambar semua memang cantik kat situ. So dah penat-penat tu kita orang balik malam, bawa mak keluar sekejap lah tengok tu night market tu. So the next day tak ada rushing sangat. Kita orang keluar, tapi pagi jugalah. Kita orang keluar gerak ke Hat Nyai balik. Gerak Hat Nyai, kita orang duduk dekat B2 Hat Nyai Premier Hotel lah. Tapi macam tak recommended lah hotel tu. Korang bayangkan, kita orang bertujuh. Dia bilik dia memang dia kata 3 lah. Tapi seorang lagi tu, anak abang tu baru 10 tahun, kecil je kan. Dia charge per head juga 600 baht lebih kot per head per day. 600 lebih. Dia kata polisi hotel. Okey lah polisi hotel, tapi tengoklah juga kalau okey tak apa, charge. Tahu tak apa yang dia bagi? Extra bed tak ada, extra ni tilam pun tak ada. Tidur station yang sama, dia bagi bantal dengan tuala je extra. 600 baht untuk anak abah yang 10 tahun tu. Memang depan ni tak duduk situ lah. Kita orang book hotel semua pakai Agoda. Tapi dah 2 hari dah book kan, dah book. Okay, duduk je lah. Selesa. Dan waktu tu lah Kak Anya itulah shopping kat Asian Bazaar lah, pergi Lee Garden lah. Tapi korang layan lah video abah ni. Memang sangat puas hati, sangat syok. Okay, alright guys,
Abah dah nak balik dah ni ke Malaysia. Dan banyak jugalah momen-momen yang scary moment ada. Abah even dah hampir nak accident. So kalau abah tengok footage kalau okey nanti abah share. Dan juga momen yang shock juga, kita orang dapat merasa naik ferry, abah dengan anak abah. So okey, jumpa lagi. Bye. From the first moment I saw you, I knew I had. Alright, guys. Oh, alhamdulillah. Kita dah masuk Malaysia. Jom cari stesen minyak. Nak cari stesen minyak? Kita nak isi minyak. Petronas, Petronas, Petronas. Dataran Bukit Kayu Hitam, Koma. Depan ni ada Petronas. Oh, motor ni dah lama merindui minyak 95. Okey sekarang, welcome to Kupang Pasu Kedah. Alhamdulillah, officially saya dah bergolek dekat atas ni Jalan Raya Malaysia. Oh, lain feel dia, lain feel dia. Okay. So terima kasih kerana menonton video abah. So jumpa next video, okay? Jangan lupa subscribe, like, share, komen banyak-banyak. Kalau nak suruh abah guna street phone boleh juga. Show juga kalau lagi ramai-ramai ni. Okay? Alright. Bye-bye. Assalamualaikum semua. When I found you, that I would find a love so true, and you can see it in my eyes. That girl, you've got me hypnotized. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours.